Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat ayam masak asam. Selalunya masak asam ni orang guna ikan, tapi sebenarnya ayam pun sedap juga buat masak asam. Saya gunakan 10 ketul ayam, kita perasakan dengan garam kunyit. Lepas tu kita goreng hingga masak. Lepas tu bolehlah kita angkat dan toskan. Keluarkan lebihan minyak menggoreng, kita tinggal sedikit untuk menumis. Okey, ini bahan-bahan untuk kita tumis iaitu 5 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, 1 sentimeter halia dan juga 3 tangkai cili kering. Cili kering tu kita rendam dengan air panas supaya lembut. Okey, lepas tu kita tumis semua bahan-bahan ni hingga wangi dan juga tumisan nampak garing. Selepas tumisan dah nampak garing, kita masukkan 2 sudu besar sos tiram. Masukkan juga garam. Gula kena masuk tau untuk seimbang ke dia punya rasa. Lepas tu saya masukkan juga sedikit perasa. Okey, untuk asam jawa kita letak hujung-hujung sudu kecil tu saja dan masukkan air. Air ni lebih kurang 1 cawan macam tu. Kalau suka lebih berkuah, letak lebih air. Lepas tu kita kacau dan biarkan kuah mendidih. Sebelum kita masukkan ayam ni, kita pastikan dia punya kuah tu sesedap rasa. Kalau rasa dah cukup semua dah, barulah kita masukkan ayam telah pun digoreng tadi. Kita gaul sebati ayam dengan kuah ni supaya ayam tu mesra ataupun dapat serap dia punya kuah asam tu. Sekarang kita masukkan dia punya aksesori. Saya masukkan 2 labu bawang Holland. Kalau tak ada bawang Holland, guna je lah bawang besar yang lain pun boleh. Kita gaul sebati dulu ayam dengan bawang ni hingga bawang Holland tu nampak layu. Okey, lepas tu kita masukkan cili merah dan juga cili padi untuk hiasan. Cili padi tu saya potong dekat bahagian hujung tu untuk bagi rasa pedas-pedas manja. Okey, dah siap dah kita punya ayam masak asam cili kering. Bahan dia simple dan rasa dia memang sangat sedap. Okey, terima kasih menonton dan selamat mencuba.